Lepas kita mengadakan beberapa PC pada tiap-tiap minggu dalam sesi parlimen kali ini, kita dapat menjelaskan beberapa isu yang telah pun kita bangkitkan dalam parlimen dan juga nak menerangkan dengan lebih jelas akan kedudukan kita. Hari ini saya nak menjelaskan tentang keadaan di mana sudah ada banyak suara-suara yang dikeluarkan oleh ramai ahli-ahli parlimen kerajaan, termasuklah mereka backbenchers yang saya perhatikan seolah-olah pindaan perlembagaan yang mendapat 148 undi itu satu kemenangan yang besar. Saya nak jelaskan 148 tu hanya cukup makan. 147 tak pun lulus perlembagaan. Jadi tak payahlah nak cakap seolah-olah ia merupakan satu reform. Kalau benar, sepatutnya semua ahli-ahli parlimen kerajaan kena ada dalam parlimen untuk menyokong pindaan perlembagaan tersebut. Hari ini apabila kita di pihak pembangkang abstain ataupun tidak berkecuali, maknanya berkecuali, bukan bermakna kita menolak. Ada perbezaan di sini. Dalam kita kertas undi itu, dia ada tulis itu. Satu sokong, satu tolak, satu tidak mengundi. Tidak mengundi itu bermakna kita berkecuali. Mengapa kita berkecuali? Ini yang saya ingin jelaskan, bahawa bila kita berkecuali adalah kerana kita nak mendapat ketegasan dalam menentukan apa saja undang-undang yang nak dibawa dalam parlimen itu, biarlah sesuatu yang benar-benar jelas. Yang jadi masalah kita adalah kerana tak jelas. Mereka mengatakan lulus dulu yang itu, kemudian baru masuk PSA. Bila nak bawa PSA, saya nak terangkan bahawa bila PSA, dalam perdebatan PSA itu terlampau ramai. Saya nak hanya bagi contoh beberapa contoh. Backbencher, ketuanya, Payah Besar, membangkitkan banyak isu. Salah satunya isu peruntukan pusat khidmat, dia kata. Kena ada jelas di situ. Dan kerajaan tak ambil peduli pun. Backbencher, saat itu melalui ketuanya sendiri, ketua backbencher tu, telah pun membangkitkan isu itu. Bangi, pindaan peraturan mesyuarat dibangkitkan sama. Pasir Gudang lagi sesuatu yang lebih jelas seperti apa yang kita bawa. Ahli-ahli parlimen kita pun membawa dan membahaskan isu ini, iaitu telah pun mempersoalkan tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong yang jelas dalam rang undang-undang tersebut, dalam akta tersebut. Kenapa? Kita takut nanti tindakan perundangan boleh berlaku di situ. Mengapa pula yang Pertuan Agong yang mencadangkan selepas berbincang? Apa ni? Inilah perkara yang saya rasa janggal. Perkara yang janggal ini yang menyebabkan kita rasa janganlah kita beri sokongan ini dulu. Jadi sebab itu kita minta ditangguhkan. Bukan kita tak sokong, kita mahu. Saya banyak perkara akta yang dibawa atau orang undang-undang yang dibawa dalam parlimen ini, ada yang kita sokong, ada yang kita tolak, dan ada yang kita abstain, yang kita tidak mengundi. Yang ini kita abstain. Yang menyokong pernah kita sokong. Rang undang-undang kewarganegaraan yang dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri, kita sokong. Dan yang kita tolak pun ada, kita tolak. Contohnya rang undang-undang tentang kuasa komunikasi dan imuniti kuasa asing, itu kita tolak. Sebab kita rasa tak mempertahankan dari segi sovereignty. Ini perkara yang kita fikir adalah sesuatu yang jelas. Jadi tak payahlah nak spin story mengatakan bahawa inilah dia pembangkang hanya tahu nak menolak saja. Mana kita tolak. Yang sokong pun kita sokong,
Yang tolak pun kita tolak, yang kita tak mengundi pun kita buat sama. Kita basically apa yang kita lakukan adalah mengikut sesuatu yang memberi keadilan kepada semua pihak. Baik itu kita lakukan. Maka saya nak bagi contoh kali ini, bila kita tolak sebab kita takut. Dalam keadaan keyakinan kita kepada kerajaan ini menyebabkan kita kata, bolehkah kita terima janji-janji mereka ni? Sebab saya berbincang juga dengan mereka, dengan pihak kerajaan. Dan mereka kata, tak apa, lepas ni kita pindah lah. Sebila kita nak pindah ni? Pernah tak kita tengok akta anti lompat parti? Kita tak bersetuju dan akhirnya kita minta supaya kerajaan tubuhkan jawatan kuasa khas, Special Select Committee, untuk membincangkan perkara itu. Kerajaan buat. Selepas kerajaan dah buat, itu pun ada lagi kelompongan. Itu telah kita bincang secara mendalam. Ada kelompongan. Apabila hari ini masing-masing telah define mengikut kehendak mereka sendiri. Yang itu yang kita takut. Kita tidak mahu perkara ini boleh berlaku sekali lagi. Sebab itulah saya minta supaya semua jelas, bahawa tak payah nak spin story bahawa kita inilah kumpulan yang nak menolak reform. Reform tu biar betul secara nak melakukan reform, proses tu biar berlaku dengan adil. Itu yang kita mahukan. Kalau proses dapat dilakukan secara adil, tubuh jawatan kuasa, bincang semua pihak, insya-Allah kita akan sokong. Ini tidak, kita tengok hanyalah dari segi sudut satu pihak saja, iaitu staffing untuk dalam Dewan atau dalam Parlimen saja yang diberi penekanan. Yang lainnya tidak ada, sebab itu boleh dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli Parlimen daripada pihak kerajaan sendiri. Itu menunjukkan bahawa banyak lagi kelompongan atau perkara-perkara yang tak jelas. Dia panggil kita one day before tablet. Dan mereka kata, ini telah pun ada perbincangan dengan pihak pembangkang. Saya nak maklumkan, dia table pukul 2, kalau tak silap saya. Saya dijemput oleh speaker pada pukul 12 tengah hari. Selepas perjumpaan dengan saya, perjumpaan dengan ketua whip dua-dua parti, PAS dan juga Bersatu. Itu yang telah pun dibincangkan dalam masa tak beberapa jam sebelum dibentangkan rang undang-undang tersebut. Jadi jelas bahawa janganlah nanti ada orang kata ini mereka nak bulldoze ni kerana ada perkara-perkara tertentu yang mereka mahu. Contohnya staffing. Lepas ini ada kuasa, bolehlah lantik sesuka hati. Ini ada orang cakap. Tapi saya kata tak mungkinlah. Sebab saya kenal sangat kedua-dua speaker yang ada, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Mereka tidak akan lakukan ini. Mereka tidak akan lantik anak, kroni dan sebagainya apabila lulusnya akta itu nanti. Saya yakin itu tidak akan berlaku. Walaupun ada orang bercakap, tapi saya rasa tidak akan berlaku di masa hadapan. Jadi yang keduanya saya nak jelaskan tentang jawapan yang telah pun diberikan oleh Perdana Menteri. Soalan yang dibentangkan oleh Pendang, iaitu soalan dari segi kegunaan nominal KDNK atau nominal GDP dalam soalan yang telah dibangkitkan oleh Pendang semalam. Di situ jelas ketika titah diraja Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong pada tahun 2024, saya nak baca ya, Yang Pertuan Agong titah diraja tersebut, saya quote, pada tahun 2024 prestasi pertumbuhan KDNK negara telah mencapai 5.9%. Itu titah diraja. Jawapan MK2 bila kita saya soalkan dalam perbahasan saya soalkan, dia jawab, MK2 jawab, pada 1992, 2025, dari segi nominalnya adalah 5.9%. Jadi tidak ada apa yang berbeza yang tersalah. Dia berilah angka-angka sebelum itu, saya cuma nak petikkan bahawa dia kata tidak ada apa-apa yang berbeza yang tersalah.
Kemudian jawapan Yang Amat Berhormat Tambun semalam, saya setuju bahawa angka nominal itu bukan angka biasa. Real terus suku kedua 5.9%. Nominal 59% sebab pada masa itu, titah diraja itu, angka untuk suku keempat belum ada. Dan keduanya, angka untuk purata tahun pun belum ada. Itulah sebabnya mengapa dia ambil nominal. Tapi saya setuju bahawa angka yang patut diumumkan berikutnya tidak angka nominal tetapi angka KDNK real terms right. Itu jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak maklumkan di sinilah. DOSM pada 17 Januari 2025 telah mengeluarkan anggaran KDNK awalan suku tahun keempat 2024 dan bagi keseluruhan tahun 2024, iaitu pertumbuhan KDNK suku keempat tahun 2024 4.8%, pertumbuhan KDNK tahun 2024 5.1%. Jadi maknanya dah ada. Ini Januari 2025. Jadi kalaupun kita soal, saya nak supaya kita soal untuk apa? Supaya orang luar, investors, bila dengar benda ni, dia buat kajian, siapa cakap betul, siapa cakap salah. Jadi dia kata, apa salahnya kita kata, minta maaf lah, tersilap. Minta maaf lah, itu sebenarnya nominal. Jadi jelas, investor pun kata, kerajaan tak tipu. Hanya tersilap. Sebab, pernah sekali juga, dulu, dia tersilap. Buat bentang. Satu angka yang besar, kecelaruan yang terkilap membentangkan belanjawan 2024 yang terpaksa dia keluar lagi satu surat ralat 2 bilion ringgit. Pernah. Kalau boleh buat ralat, buatlah. Yang ini yang kita persoalkan ini, kita nak supaya kerajaan ini kerajaan yang cakap betul. Kerajaan yang sentiasa memberikan sesuatu jawapan yang benar, yang sahih, tidak ada dipersoalkan lagi. Sebab itu saya dah mula-mula tadi dah kata, macam mana kita nak sokong kalau banyak sangat perkara-perkara yang timbul yang khilaf. Jadi sebab itu saya takut bila kita timbul perkara-perkara yang khilaf ini, kita kurang yakin. The level of trust itu terlampau besar defisitnya. Menyebabkan nanti bukan hanya kami, ramai lagi kumpulan-kumpulan lain tidak akan percaya dengan jawapan yang diberikan oleh kerajaan. Itu yang kita ingin perbetulkan. Satu lagi isu. Semalam saya dapat surat jawapan daripada kerajaan. Surat yang diberikan oleh kerajaan kepada saya tentang soalan yang saya bangkitkan. Isu TNB. Saya nak baca dekat sini. Bahawa isu TNB ini saya persoalkan, menyatakan, saya minta kerajaan menyatakan apakah tindakan yang akan diambil terhadap ahli lembaga TNB selepas membuat pengumuman palsu kenaikan tarif elektrik oleh TNB. Sebab apa saya katakan palsu? Sebab apabila 26 Disember 2024 pengumuman material TNB yang telah pun saya bangkitkan dalam ujah perbahasan saya, TNB telah pun mengeluarkan kenyataan melalui bursa bahawa kerajaan telah meluluskan tempoh regulatory keempat RP4. Itu telah pun mereka keluarkan. Itu pada 26 Disember. Pada 26 Disember, PM jawab pada 26 Disember 2024. Lepas tu kerajaan menjawab, ni tarikh tak betul ni. Tahun 2024 juga 26 Disember. Kerajaan kata, kerajaan tak benarkan kenaikan tarif elektrik sehingga menjejaskan rakyat. Itu Perdana Menteri jawab pada hari yang sama. Kemudian pada 27 Disember, tiada sebarang keputusan mengenai kenaikan tarif elektrik Semenanjung sehingga kini. Itu jawapan timbalan Perdana Menteri pula.
keesokannya. Dan pada 4 Mac 2025, pengumuman TNB tidak gambarkan keseluruhan keputusan kerajaan. Itu jawapan yang diberikan kepada saya. Dia kata pengumuman TNB itu adalah sesuatu yang tidak menggambarkan keseluruhan keputusan kerajaan. Kerana pada waktu itu jadual tarikh baru belum dimuktamadkan. Jadi siapa yang betul ni? Saya soalkan itu, saya yakin TNB tak bersalah. Tapi saya sengaja soalkan TNB seolah-olah TNB yang bersalah. Kerana itu bayangan yang diberikan kerajaan kepada kita. Seolah-olah TNB telah pun melakukan sesuatu yang salah. Jadi di sini, inilah yang menyebabkan kita lagi keliru dan menyebabkan kita macam mana kita nak meyakinkan diri bahawa jawapan yang dibuat oleh kerajaan itu adalah jawapan yang tepat, jawapan yang tidak palsu. Ini yang menyebabkan saya mempersoalkan sekali lagi. Yes, sir. Tan Sri, pengurusi Perikatan Nasional, hadir sama. Terima kasih, Tan Sri. Jadi, soalan-soalan ini yang timbul menyebabkan keyakinan bukan hanya rakyat, keyakinan ramai pihak terhadap jawapan kerajaan itu dipersoalkan. Itulah yang saya ingin bangkitkan, dan telah pun kita bangkit banyak perkara-perkara dalam parlimen. Sebab tu hari ini saya nak masukkan satu lagi bab. Jawapan yang diberikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin tanya tentang beras. Saya tanya tentang beras. Datuk Seri Ronald tanya. Ramai rakan-rakan kita di sini, ahli-ahli parlimen PR bertanyakan tentang kedudukan apa yang sebenarnya berlaku dalam negara kita tentang isu beras ini. Dia kata tak apa, jangan risau, 1 Mac beras semua boleh dapat, beras tempatan ini ada di mana-mana saja. Jadi semalam sebelum saya nak buat PC ini, semalam saya suruh pegawai saya, kata tolong pergi tengok di beberapa pasar raya. Jadi dia kata dia dah pergi melawat semalam di pasar raya Giant, dia melawat di pasar raya Econsif Bangi, di pasar raya Giant Setapak. Di pasar raya Giant, beras import paling murah 33.90 sen bagi 10 kilo. RM33.90 bagi 10 kilo. Di pasar raya Econsif, beras import paling murah 32.9 ataupun RM32.90 bagi 10 kilo. Di Kuala Terengganu, tadi ada rakan saya yang berhormat, ini dia, Bagan Serai beritahu dengan saya, dia kata dia baca satu artikel Harian Metro. Pasar raya pesan 300 kampit untuk beras tempatan, tapi yang diterima cuma 20 kampit saja. Orang Kuala Terengganu ni 20 kampit je cukup lah. Nak minta banyak-banyak 300 kampit. Buat apa? Inilah jawapan yang sebenarnya yang telah pun diberikan kepada kita. Tidak ada jawapan. Cuma kita pergi melawat dan kita tengok, itulah yang berlaku. Sekarang ini bulan Ramadan, rakyat nak beras. Kuala Terengganu tak payah makan beras tempatan lah. Kalau dah tak makan beras tempatan, bulan ini kita bayar zakat. Zakat beras mana yang kita nak bayar ni? Orang kampung saya nak tanya kepada semua mufti. Harga beras mana yang kita nak kena bayar? Beras katel lah. Jadi saya minta lah mufti semua perbetulkan supaya beras katel dimasukkan untuk bayar zakat. Dah setahun kita makan beras katel ni, Tan Sri. Ini sebenarnya yang dipersoalkan awal. Sepatutnya menteri kena bersedia, kena menyelesaikan masalah ni sebelum bulan Ramadan. Ini dah berlaku, menyebabkan timbul beberapa isu yang sebenarnya rakyat bertambah marah dengan kerajaan yang ada hari ini. Sebab itulah satu lagi isu yang telah pun dibangkitkan adalah tentang skandal sewaan helikopter. Yang ini saya minta salah seorang daripada kalangan kita ni, YB Tanah Merah, dia expert tentang helikopter sewa ke beli ke yang mana lebih baik. Saya minta supaya dia jelaskan kepada kita. Silakan. Terima kasih
Datuk Seri Hamzah selaku Ketua Pembangkang, kepada Presiden saya yang juga pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional dan kepada semua para media. Kontrak pasal aset perolehan pajakan helikopter ini, kerana kita semua tahu ia merupakan kontrak perolehan aset kerajaan yang paling besar dalam sejarah kita, tapi malangnya tidak ada perincian. Dan kontrak perolehan helikopter ini yang kita panggil secara government operate, government company own dan maintain, GOCOM, government operate, company own dan company own dan maintain. Ya, sebanyak 28 helikopter yang kami lihat yang terbuat secara tergesa-gesa, yang mana kontrak ini telah ditandangi antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Vesta Aviation Service Berhad pada 19 Disember 2024 yang selama pajakan selama 15 tahun. Dan untuk pengetahuan semua, ini merupakan kontrak perolehan pertahanan terbesar dalam sejarah negara berjumlah 16.6 bilion. Tapi ini juga fakta, ya, ini juga kali pertama dalam sejarah perolehan aset tentera yang mana dibuat tanpa sebarang tindakan ataupun usaha pandu uji secara komprehensif oleh juruterbang ATM. Ibarat macam inilah, kalau kita semua nak beli kereta, tentulah kita buat test drive dulu, ya. Tetapi untuk perolehan yang besar ni 16.6 bilion, malangnya tidak ada yang pandu uji secara komersial oleh juruterbang ATM. Jadi Menteri Pertahanan semasa menjawab menggulung dalam Dewan Tempoh Hari, dia menjawab apabila Ketua Pembangkang YB Larut membangkitkan bahawa amount 16.6 bilion ini sangat mahal dan tidak rasional, kerana YB Larut membuat perbandingan antara pembelian yang dibuat oleh negara Poland, yang mana Poland telah membeli 32 pesawat helikopter AW149 buatan Leonardo, yang mana lebih banyak daripada kita. Kita sewa 28, Poland beli 32. Tetapi Poland dengan pembelian 32 hanya melibatkan kos USD 1.3 bilion ataupun 8.86 bilion. Berarti nilai ni 8.86 bilion ringgit Malaysia. Jadi nilai 8.86 ringgit Malaysia ini 2 kali ganda daripada kontrak GOCOM Kerajaan Malaysia dengan syarikat Vesta yang bernilai 16.6 bilion itu. Kemudian untuk menjustifikasikan pembelian kontrak pajakan ini, Menteri Pertahanan maklum dalam Dewan bahawasanya kerajaan Poland beli murah sebab dia tidak merakumi kos maintenance, repair dan overhaul. Ini sila boleh rujuk handset yang bertarikh 20 Februari yang lalu, ya. Tetapi jelas kenyataan Menteri Pertahanan yang dalam Dewan ini mengelirukan, malah bagi saya tidak benar, kerana saya dah buat kajian, kerana kos adalah 8.86 bilion ini yang untuk 32 helikopter Poland melibatkan kos selenggara, penyediaan alat-alat ganti, pembinaan kilang pemasangan, pasang pun di Poland, penyediaan pusat simulator latihan, kerja-kerja pemasangan senjata, pemindahan teknologi, transfer teknologi, latihan juruterbang dan kru lapangan, pembangunan avianik personik dan juga garanti jaminan naik taraf seumur hidup dan banyak lagi lah. Jelas ini tidak kenyataan yang mengatakan Menteri Pertahanan mengatakan Poland beli murah disebabkan tidak meliputi maintenance, repair dan overhaul, tidak benar sama sekali. Jadi dan Poland pula beli direct. Dia beli direct daripada pengeluar helikopter ialah Leonardo. Yang Malaysia kita sign kontrak dengan Vesta Aviation yang dilihat seolah-olah seperti orang tengah lah, ya. Sebab itu yang apabila PMX apabila Yang Berhormat Tambun mengatakan aset pertahanan kita akan mula G2G. Saya pernah tanya G2G, kenapa tak beli G2G, ya, tapi isu pajakan ini nampak tidak dilihat G2G. Dan untuk pengetahuan semua, syarikat Leonardo pun sudah lama berpekalan dan beroperasi di Subang, Selangor, sudah menjalankan kerja-kerja MRO di sana. Jadi sebab itulah kita nak tahu apakah rasional justifikasi kerajaan untuk tanda tangan dengan syarikat syarikat yang sedang berhad, kenapa tak direct je dengan Leonardo yang sudah pun beroperasi di Subang.
Ya, jadi bagi kita konsep pajakan ini memang mahal lah. Ya. Dan juga saya nak buat sedikit lagi pembandingan lah. Sebab kita minta kerajaan untuk perincikan pembelian ini. Kita tak ada, kita hanya diminta telan terus 16 bilion kita kena terima. Oleh itu saya buat sedikit kajian juga, di mana pada tahun 2022 kerajaan MINDEF telah pun menandatangani kontrak sewa 4 helikopter dengan MINDEF untuk selama 4 tahun. Sewa 265 juta saja. Sewa 4 helikopter dengan Westar Aviation 4 tahun sebanyak 265 juta. Jadi kalau kita buat kan 265 juta, kita bagikan 4 pesawat, kita dapat 66 juta sewa untuk 4 helikopter. Dan 66 ni untuk bagi dengan 4 tahun, berarti sewa hanya satu helikopter sewa 16.56. Ya, ini termasuk MRAU semua. Tapi kalau 16.56 ni kita kalikan sewa 28 helikopter, sewa 15 tahun, kita hanya dapat 6.5 bilion. Jadi jauh 6.95 bilion Malaysia ringgit. Jadi jauh beza dengan 16.6 bilion. Jadi jelas sewaan ini sangat mahal yang terpaksa ditanggung oleh kita semua dan negara. Okey, akhir sekali lah. Isu yang saya juga iaitu isu pembelian aset ini bagi saya selaku Ketua Biro Pertahanan, ia tidak memenuhi keperluan operasi end user. Sebab tu saya kata buatlah uji nilai. Saya bangkitkan, boleh ke buat underslang, tindakan underslang meriam 105 pack howitzer. Sebab ini yang basic benda tu. Dulu Nuri boleh buat underslang. Tetapi malangnya menteri, saya tanya menteri berkali-kali boleh tak boleh. Ya, menteri kata boleh. Ya, bagi saya dalam sejarah kajian kami tidak pernah dibuktikan dalam sejarah di dunia bahawa helikopter AW149 ini mampu melaksanakan underslang meriam 105 pack howitzer. Angkat barang boleh, muatan memang boleh. Sebab muatan ni dia dalam brosur katakan boleh. Tetapi takkanlah kita beli barang ikut ataupun sewa ikut brosur. Sebab itulah buatlah sebab tu uji pandu oleh tentera berjuruterbang ATM ni sangat penting, ya. Dan apakah jaminan kerajaan? Okey, menteri kata akan siap pada tahun 2027. Katakan daripada 2027, saya kata tak boleh buat underslang. Menteri kata boleh. Ada 2027, katakan tak boleh buat underslang. Adakah klausa yang boleh melindungi kepentingan Angkatan Tentera Malaysia? Jadi saya rasa itu sajalah. Sebab ini merupakan satu kita banyak perkara-perkara persoalan-persoalan yang tiada jawapan. Kita harap, sebab ini satu jumlah yang amat besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ikmal Tanah Merah. Jadi apa yang saya nak buat conclusion pada tengah hari ini adalah banyak jawapan yang diberikan oleh kerajaan adalah jawapan yang tidak menunjukkan jawapan yang boleh kita terima sebagai jawapan yang benar. Sepatutnya kerajaan jangan cuba nak selindung ke perkara yang salah yang dilakukan. Berilah jawapan yang tepat supaya semua orang, rakyat dan juga pelabur-pelabur luar dan orang luar yakin kepada apa saja statement yang dikeluarkan oleh kerajaan. Inilah yang saya minta, sebab kami sebagai pembangkang ini adalah merupakan satu kumpulan yang daripada dulu lagi credible group of people yang hanya mempersoalkan perkara-perkara yang berfakta. Kita mahu jawapan yang benar, yang tepat supaya tidak ada khilaf dan tidak boleh dibangkitkan, dipersoalkan oleh sesiapa sekalipun. Itulah yang ingin kita kemukakan di sini. Terima kasih. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.